We once had a teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, yang berbahagia Tan Sri dan Puan Sri, Datuk Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, penghulu pada segala hari, kita berada dalam satu majlis ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah saya, tuan-tuan, sedang diedarkan dengan nota kita yang akan kita baca hadisnya pada pagi ini. InsyaAllah sama-sama kita baca dua hadis Nabi. Tuan Tahir, mai saya satu. Baik. Baik, kita lihat hadis yang pertama. Tuan-tuan boleh ikut saya baca sama-sama. An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Baik, hadis ini ialah hadis hasan daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya daripada yang sempurna orang-orang mukmin pada imannya ialah yang lebih elok mereka itu pada perangainya dan lemah lembut mereka itu dengan ahlinya. Hadis ini ialah hadis riwayat daripada Aisyah, isteri Nabi yang paling dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni dipanggil oleh Nabi dengan dua gelaran. Pertama dipanggil dengan nama Humairah. Ya, dipanggil dengan nama Humairah. Sebab Siti Aisyah ni orangnya putih kulitnya, kemerah-merahan kulit dia. Sebab itu dipanggil Humairah. Jadi kita pun kalau ada isteri yang putih kemerah-merahan kulitnya, start hari ni tukar nama lah, ya, panggil gelaran dia Humairah. Masalah ustaz, isteri saya tak ada putih cerah. Putih ustaz, udah gelap je nampak. Pandai-pandai lah ubah tuan-tuan. Nak panggil dia Hajarul Aswad ke apa ke pula. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad memanggil dua gelaran. Satu nama dia Humairah, dan yang keduanya ialah Muwaffaqah. Muwaffaqah maknanya orang yang bijak, perempuan yang bijak.
Nabi panggil dia, wahai isteriku yang bijak, ya muwaffaqah. Muwaffaqah ni makna orang cerdik. Kenapa yang Nabi panggil muwaffaqah pada Siti Aisyah radhiyallahu anha? Pasal Siti Aisyah ni rajin tanya. Orang yang rajin tanya ni bukan orang bodoh. Kita hari ni kalau banyak bertanya, kita kata apa, tak erti-erti. Bukan dia tak erti, kadang-kadang dia bertanya untuk memandaikan kita. Kalau orang tu bertanya secara tak langsung, dia bagi kita tahu. Sebab kita ni jenis malas tanya. Pasal kita nak cover lain. Kita pun tak erti, tapi dengan sebab dia tanya, alhamdulillah. Yang kedua, kadang-kadang orang yang banyak tanya ni memang tak pandai sungguh. Ada juga. Kita ingat dia pandai. Dengan serius dia tu alim tu. Sekali dia buka soalan, dia tanya, baru kita tahu lah, bodoh rupa dia. Kita tahu. Sebab tu tanya ni ada masanya jadi baik, ada masanya tak apa nak jadi baik. Muwafaqah ni maknanya orang yang mencerdikkan orang lain. Sebab dia suka tanya. Satu hari Nabi SAW sebut, Nabi kata siapa yang mati 3 anak dia belum cukup umur, maka anak-anak tadi akan tunggu mak bapak dia depan pintu syurga. Siapa-siapa yang 3 anak dia mati kecil belum cukup umur, 3 anak ni tunggu depan pintu syurga. Mereka tak nak masuk syurga melainkan masuk dengan mak bapak mereka sekali. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya, ya Rasulullah, anak saya 2 orang je mati, adakah anak-anak saya yang berdua ni boleh tunggu saya depan pintu syurga? Jawab Rasulullah, ya, walaupun 2 orang. Datang pula seorang lagi sahabat Nabi, nama dia Abi Zar Al-Ghifari. Abi Zar kata, ya Rasulullah, saya ada seorang anak yang mati kecil, adakah seorang anak ini akan tunggu saya depan pintu syurga? Jawab Rasulullah, walaupun seorang. Siti Aisyah mai tanya pula, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang anak dia tak mati-mati? Anak dia tak mati waktu kecil, macam dah besar-besar baru mati. Bagaimana dengan orang yang kahwin tak ada anak? Bagaimana orang yang tak kahwin tak ada anak? Kata Rasulullah, kalau begitu akulah yang menunggu mereka di depan pintu syurga, wahai muwaffaqah. Masya Allah tuan-tuan. Kalaulah Aisyah tak tanya, kita nak tanya kat siapa? Cita-cita. Dengan sebab Siti Aisyah tu tanya, kita dapat tahu. Sebab itu tuan-tuan, balik ke rumah, jangan tuan-tuan tengok anak kecil ini tak mati-mati budak ni. Jangan pergi ambil bantai pergi pekuk muka dia pula. Kenapa abang bunuh anak kita? Abang nak syurga. Syurga apa, neraka di tempat dia. Tak perlulah abang susah hati sebab anak tak mati ke apa ke. Rasulullah tunggu kita. Dengan sebab kita didik anak kita elok-elok, dengan sebab kita jaga mereka elok-elok, mereka jadi orang baik, yang menunggu mereka, yang menunggu kita ialah Rasulullah. Kalau tuan-tuan di sini kahwin tak ada anak, berpuluh tahun kahwin tak ada anak, tak usah susah hati. Sebab apa? Rasulullah tunggu kita. Kalau kita ni tak kahwin, sampai sekarang orang panggil mak darah, tak kahwin-kahwin, Rasulullah tunggu kita. Mana lebih baik, Rasulullah ataupun Elikes? Ya, sebab Elikes pun menunggu depan pintu syurga. Ya, nantimu di pintu syurga, berkasih. Rasulullah lah yang sebaik-baik menunggu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tak kahwin, relax lah. Kalau kita di sini tak kahwin, tak ada orang Minang, relax lah bro. Apa susah hati? Tak adanya susah hati. Kalau kita kahwin tak ada anak, relax lah. Rasulullah tunggu kita. Baru ni seorang mu'allaf datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, orang selalu kata kalau kita mati, 3 benda ni akan tunggu kita, 3 benda ni akan sambung pahala: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh. Anak saya belum Islam Ustaz, saya seorang saja Islam, siapa yang nak doakan pada saya Ustaz? Saya jawab, Rasulullah akan tunggu tuan. Rasulullah yang akan tunggu tuan. Alhamdulillah, terus menangis tu dah balik dia seronok masa bila kita cakap Rasulullah tunggu tuan. Sebab tu kita nak cakap dengan orang, kena bagi kegembiraan pada orang. Jangan bila dia tanya siapa nak tunggu saya, anak saya belum Islam, mana aku tahu. Jangan cakap macam itu. Kecillah hati hamba Allah. Sebutlah Nabi akan tunggu kita.
Mana ada orang lain lebih baik daripada Nabi? Maka Nabi ni memanggil Siti Aisyah dengan sebab dia ni rajin tanya, maka Nabi panggil dia muwaffaqah, orang yang cerdik, mencerdikkan orang lain. Kata Siti Aisyah, Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang yang mukmin, dua benda. Ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya, wa altafahum bi ahlihi, dan yang paling lembut dengan ahlinya. Ni dua tanda-tanda orang beriman. Tuan-tuan, setiap satu benda ni mesti ada tanda. Tanda kiamat pun ada tanda. Lah, tanda kiamat pun ada tanda. Mana boleh kiamat berlaku tanpa tanda? Tu Ustaz, 2012 kiamat ke Ustaz? Nabi pun tak tahu bila kiamat berlaku. Pasal apa yang kita kata 2012 ni tahun kiamat? Merapu tu tak sudah percaya yang kata 2012 ni kiamat lah apalah. Tak ada. Nabi pun, kekasih Allah pun tak tahu. Siapa yang boleh dakwa 2012 ni akan berlaku malapetaka yang besar-besar? Tak payah tuan-tuan tak usah duk buat. Ini berhenti kerja duduk di masjid pasal nak kiamat. Tak payah, buat kerja macam biasa. Sehinggalah Rasulullah kata, kalau besok nak kiamat, di tangan kamu ada sepokok anak pokok, kamu tanam pokok itu walaupun besok nak kiamat. Begitu sekali Rasulullah suruh kita berusaha. Rasulullah menyuruh kita bekerja. Bukan kata nak kiamat berhenti kerja duduk di masjid siang malam, makan juga. Punya heran tu. Dah nak kiamat janganlah makan. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut semua benda ada tanda. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna fi ayatillah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, inna fi khalqis samawati wal ard, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah disebut min ayati. Setiap satu benda dia ada tanda. Tanda buah durian nak berbuah, dia mau bau wangi. Kita lalu kat Bukit Gantang cakap Jerin tu bau bunga durian, kita buka cermin tingkap, dia masuk. Tu tak lama ada durian tu tanda dia. Tanda orang nak kahwin pun ada tanda. Tanda bertunang dulu, ni cincin. Nah, tanda orang nak kahwin pun apa? Ni inai. Nak kahwin tu. Tanda mengandung pun ada, suami muntah. Suami pulih terapik pula tu. Duk muntah kat jalan. Sampai pegawai dia kata, hang baliklah. Pasal apa? Hang pening ke? Dah mabuk, isteri mengandung. Ada setengah tuan-tuan yang isteri dia mengandung, dia pula yang mabuk. Pelik oh. Itu nama dia kerjasama. Apa yang penting kerjasama, sejenis macam itu. Subhanallah. Itu tanda-tanda. Nak bersalin pun ada tanda. Mana ada orang yang nak bersalin tak ada tanda? Hang tak tahu ke nak bersalin? Tak tahu, keluar je. Mana ada, nampak sangat bohongnya tuan-tuan. Mana ada benda yang tak ada tanda? Hujan nak turun ada tanda, ribut nak sampai pun dia ada tanda. Dia ada tanda benda. Termasuklah orang yang beriman. Orang beriman pun ada tanda. Dia orang nak cukup umur pun ada tanda. Dulu lagunya suaranya halus. Halus lagu. Oh ibu, kau disiram lembayung pagi. Masa tu belum cukup umur. Bila dah besar lain pula, berkurun lama. Besar gila. Jadi ini maknanya dah tanda-tanda tu dah sampai. Ya tuan-tuan, orang yang suara besar ni mahal tuan-tuan. Harga suara dia tu mahal. Volkswagen, Das Auto. Besar tu mahal. Sebab tu orang beli Volkswagen. Cubalah suara dia halus. Volkswagen, Das Auto. Tobatlah orang tak beli. Ni kereta mainan ke apa? Sebab tu suara tu menunjukkan kecekapan, kehebatan tu. Volkswagen, Das Auto. Barulah betul. Lepas ni Proton. InsyaAllah laku tuan-tuan. Kena suara tu kena besar. Tuan-tuan, di sini pun ada orang yang tanda-tanda orang beriman. Adakah tanda-tanda orang beriman ni letak di kepala dengan serbannya yang besar? Ataupun letak di pakaian dengan jubahnya yang hebat? Tak. Nabi sebut tanda-tanda kesempurnaan iman bukan letak di situ. Kalau tuan-tuan kata hanya letak pada serban semata-mata, itu tanda orang hebat iman dia. Orang hebat lagi orang sing. Mereka mana ada buka serban mereka? Naik motor mana ada pernah pakai helmet?
Lalu hujan pun dia ambil plastik, dia tutup. Punya kuat dia pertahankan serban dia. Kita pakcik kita buka juga serban. Kalau kita kata pakai jubah ni lambang orang kuat iman, Sami siap lagi kuat. Siang malam 24 jam jubah warna kuning dia elok. Selipar dia pakai, beg biasa ya. Kalau kita nak kata mereka orang zuhud, mereka lagi zuhud. Sebab tu Allah Rasulullah meletakkan kepada kita tanda-tanda kesempurnaan iman bukan semata-mata letak pada pakaian. Tapi jangan tuan-tuan faham pula orang yang tak berpakaian tu pun orang beriman. Oh jangan. Nampak tak ustaz cakap tak semestinya letak pada pakaian tau. Sebab tu I pakai skirt. Salah. Okey. Orang tanya pada saya, ustaz, apa hukum pakai skirt? Hukum pakai skirt harus bagi orang perempuan dengan syarat menutup aurat. Dia pakai baju kurung, skirt di luar, hukum harus. Bukannya haram. Cuma orang pelik tengok. Orang tengok jom sampai habis tengok. Ni sakit jiwa ke apa sakit? Tak sakit jiwa. Superman pakai seluar dalam di luar, mana orang kata gila. Jadi akak-akak pun tiru Superman pakai skirt di luar. Jadi tuan-tuan, dia letakkan kepada dua benda. Kedua-duanya berkaitan dengan kemanusiaan. Yang pertama diletakkan kepada manusia yang paling baik akhlaknya ialah orang yang paling sempurna iman dia. Nabi letakkan tentang akhlak, perangai, tata susila, kesopanan dan sebagainya. Tuan-tuan, bila sebut tentang akhlak, dia menjadi prasyarat yang sangat penting untuk menunjukkan kita ini manusia yang terbaik. Sebab itulah akhlak ini kita kena faham akhlak macam mana, akhlak siapa. Maka Rasulullah diutuskan kepada kita liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Sebab macam-macam manusia dalam dunia ni ada akhlak. Macam-macam perangai tuan-tuan. Kita kata orang Jepun akhlaknya bagus, kita kata orang Eropah akhlaknya bagus, kita kata orang Arab akhlak dia bagus, kita kata orang Afrika akhlaknya bagus. Semua orang mendakwa bahawa akhlak masing-masing bagus. Tetapi yang paling bagusnya, yang paling tepatnya, yang paling sempurnanya ialah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ubah tuan-tuan. Kalau kita sekarang mengamalkan akhlak budaya yang bukan berakhlakkan kepada akhlak Nabi, kita ubah kepada akhlak yang baru. Hijrah tahun ini kita ubah kepada akhlak yang lebih baik. Sebab tu tajuk kita hari ini tukar buku. Tukar buku lama, ambil buku baru. Kita ubah. Ubah yang pertamanya ialah ubah benda yang kecil saja. Walaupun dia kecil, manfaatnya cukup besar. Peranan dia cukup besar. Apa dia? Akhlak. Akhlak datang daripada berapa? Datang daripada 3. Akhlak ni datang daripada 3 perkara. Pertama, datang daripada wajah. Datang daripada muka kita. Nombor 1, datang daripada wajah. Sebab itu disebut dalam qasidah, disebut dalam berjanji, Nabi Muhammad itu wajahas sururi. Nabi Muhammad itu wajahnya berseri-seri. Wajahas sururi. Wajahnya berseri-seri. Cuba kita tengok di cermin, muka kita berseri ke tidak? Orang berkenan tak tengok muka kita? Kita pun tak berkenan. Duk sikat rambut, kecemur tengok muka aku ni. Maknanya ada tak kena tuan-tuan ni. Kena buat wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri ni datang daripada mana? Pertama, datang daripada senyuman. Tak perlu kata apa-apa. Tuan-tuan tak tengok dalam TV tu, iklan tu. Tak perlu kata apa-apa. Ni orang bangsa apa menyanyi ni? Tak perlu bahasa apa? Sebut betul-betul tak perlu. Tak perlu kata apa-apa. Tak perlu kata apa-apa. Saya kadang tak faham tuan-tuan. Bahasa pitching dia tak apa nak kemana. Saya pun pengkritik juga. Kadang-kadang kita nak buat lagu rasuah, lagu benterah rasuah. Lagu tu pun kita tak, seni kata tu tak clear. Lakukan perubahan dan elokkan rasuah musuh kita bersama. Sejenuh faham duduk dekat TV dengar. Dia kata apa ni? Oh, elokkan rasuah musuh kita bersama. Lakukan perubahan. Suara tu tak clear. Lakukan perubahan, elokkan rasuah musuh. Suara tu dia kena clear. Hang nak cakap apa hang kena clear. Lakukan perubahan,
rasuah, musuh kita bersama. Oh, betul. Baru faham tuan-tuan. Naik kereta pun faham, naik lori pun boleh faham, duduk dalam bas boleh faham. Suara dia clear. Kadang-kadang suara ni tak clear ni payah, mulut penuh dengan elok ni lagu mana? Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, orang dulu-dulu suara dia clear, menyanyi pun clear. Kalau dia sengau pun clear. Di bawah bulan purnama, clear juga walaupun dia sengau. Kita dengar pun clear, sebiji dok dengar. Nah, P. Ramlee dengan Saloma tu suara clear. Saat yang bahagia datang sekejap saja, clear. Ahmad Mahmud lagi clear. Bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna, selalu di jiwa menjelma rasa kasih belaka. Nampak clear? Sebiji. Itulah nama dia clear tuan-tuan. Nak ceramah pun kena clear juga. Kadang-kadang ceramah pun tak clear. Ustaz ni apa hukum ustaz? Jadi kita nak kata haram pun dia macam halal jugalah. Tapi kalau kita nak kata halal pun dia macam haram tau. Jadi kita keluar daripada kuliah tu duduk blur tuan. Dah lah tadi masuk penin keluar blur pula. Jadi kita kena bagi clear. Yang pertama sekali, wajah itu menunjukkan akhlak. Dan akhlak tadi saya sebut dia datang daripada senyuman. Wajah yang berseri daripada senyum. Sebab itu Nabi kata senyumlah. Senyum tu sedekah. Daripada wayar dalam muka kita ni, ada urat ni, ada wayar dalam muka kita ni, bila kita rajin senyum, dia pergi ke jantung. Sebab itu orang yang tidak ada penyakit jantung insya-Allah, orang yang rajin senyum. Orang yang selalu senyum ni insya-Allah risiko sakit jantung kurang. Yang hak duk sakit jantung selalu ni hak duk muka masak. Kita tunggu lagi 2 tahun. 3 sumbat, 2 sumbat. Cuba tuan-tuan senyum. Sebab tu Nabi suruh kita gembira. Dalam kita bagi kuliah, kita gembirakan orang. Kalau kita bekerja, kita gembirakan orang. Nabi menyuruh kita buat apa benda pun basyiru, bagi orang suka. Kalau kita suami, bagi isteri suka. Tak, bagi isteri suka apa? Pi bawa dia pi Habib jual. Nampak? Kalau mampu lah. Saya suruh pergi saja, saya tak suruh beli tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham. Ya, tuan-tuan buat lawatan sambil belajar je, bukan apa. Kalau tuan-tuan nak menggembirakan dia, bawa dia pergi Giant. Ya, saya pergi ceramah di Kedah Ustaz. Depan kami ni ada pasar raya baru kan, supermarket besar. Oh, baru buka lah, baru ramai orang. Apa dia, Tesco ke apa? Dah ni, Gian. Oh, yalah. Ini bahasa. Dia kiraan, ejaan dia bahasa baku betul ya. Takkan kita nak kata salah ejaan dia betul. Nah, pasal dia Gian, takkan salah apa. Jadi tuan-tuan, kita nak bagi gembira isteri kita. Bagi gembira, akhirnya kita jadi seronok hidup, kita bagi gembira. Bawa dia pergi Tesco, ambil dia buah atas troli, tolong. Cuti-cuti raya Cina ni bawa dia berjalan. Dia seronok tuan-tuan. Isteri kita, tuan-tuan tak payah bawa dia pergi melancong ke Australia, tak payah dia bawa berjalan pergi Dubai pun tak apa. Tuan-tuan pergi pasar malam, pegang tangan isteri, masuk pasar malam, tu pun habis meter dah. Turun kereta, parking elok-elok je ya, kita jalan-jalan pergi pasar malam, beli apa balik, beli apa semua, pergi ayam goreng, pegang tangan dia jalan, abang belok, jom. Seronok dah tuan-tuan. Ni masalah kita ni jarang ya, kita jarang bawa berjalan. Sekali sekala pun susah, sibuk lah. Sebab tu kita tak menggembirakan orang. Jadi abang-abang lepas main Jumaat ni, gembirakan isteri. Jalan. Akak-akak pun nak bagi orang suka, bagi gembira suami. Dia nak nikah lagi seorang, bagi. Ya, suka suami kita. Ya, mesti dia sayang pada kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, mulai hari ni kita rajin senyum. Dengan senyuman itu banyak faedah dia. Yang pertama, menyihatkan kita. Dengan senyuman itu kita banyak kawan. Seorang peniaga